Ma, saya nak bayar semula. Mama tak ada cara lain ke? Singkirkan Bella. Tapi dia ada kuasa dan aura alpha kuat. Tunggu dia hamil, baru tu singkirkan. Awak ada dengar kan? Maaf, tak ada. Lepas. Saya tak dengar apa-apa. Ngaku je lah. Baik, sekarang awak dengar arahan saya. Turunkan tangan dan pergi sekarang. Baik. Awak tak apa-apa. Awak sendiri je ke sini? Ya, saya sendiri. Sebenarnya saya rumah sana, hantar barang makeup. Tak makan lagi ke? Tak ada minum air je. Azan selesai dekat badan awak tu seperti lena. Fiaz, gambar awak hari tu ramai yang suka. Jadi kan salah satu dia orang nak Azan. Tak apalah, tunjuk dia dari atas. Dia akan tengok. Betul Bayal. Bella, awak tengok. So wow. Hei adik, jantung abang nak cabut tau. Tukar jadi bentuk asal awak. Tak nak, adik sendiri abang terkejut. Selamat datang. Saya nak check in. Dah. Biar lebih romantik dan ya, berapa malam? 1 malam. Dah, ambil kunci sebelah sana. Ada apa? Hah? Apa semua sayang? Sayang, malam ni kita lebih dahsyat. Ya, dahsyat. Serah lah. My alpha baby. Siapa pernah bilang macam tu? Oh, di isteri pemilik hotel ni. Ada apa? Wah, tak percaya sini kadang macam ni. Maaf ya, maksud awak apa? Panggil suami saya. Baik, boy. Awak nak ngatek isteri saya pun. Buat, okey. Saya ada bawa makanan. Sabar ya. Huh?